I pelik. Semalam, memang sakit tau. Dia tak nak bercakap, dia termenung je, dia tak nak makan. Tiba-tiba hari ni, dia nak buat dinner. Lepas tu, dia nak ajak family you. You tak pelik ke? Kita tengok ajalah nanti. Tak elok kita tuduh yang bukan-bukan. Berdosa. Kita tak nak jadi penghuni neraka yang kekal. Dah habis dosa pahala. Letih lah. Hei, awak ni, saya cakap pun tak boleh. Cakap salah, tak cakap salah. Mana? I nak warn you Jangan sesekali nak plan bukan-bukan dengan family you. Plan apanya? Manalah I tahu. Hai, awak ni memang suka berfikiran negatif Habis semua orang awak tak percaya. Awak bagi tahu dengan saya plan apa dengan family saya. Bagi tahu saya. Macam-macam boleh. Iyalah, tapi plan apa? Plan apa cakap? Manalah I nak tahu. Kalau tak tahu, jangan tuduh yang bukan-bukan. Inilah yang saya cakap boleh jadi dosa ni. Saya ni sebenarnya banyak benda, banyak kerja yang lebih interesting saya nak buat daripada memikirkan plan yang tak berfaedah ni, tahu tak? Lebih-lebih lagi yang melibatkan awak. Oi, saya tak nak, minta dijauhkanlah. Tolonglah ya Allah, tolonglah jauhkan ya Allah. Bingit saya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jauhkanlah Allah.